Mak Saleh quite bagi dia orang common makanan ni kan. So fit dia punya standard lah. Even croissant pun dia kata it's quite a good quality croissant. Do you made it? And yeah, we made it. Yeah. No wonder lah kan. Kalau croissant memang 100% import punya tepung. Susah lah dia. Mahal. Assalamualaikum, saya Afika, merupakan pemilik pada Crofe. Crofe Home Cafe terletak di Sepang, Labu Lanjut. Waktu operasi kita orang pukul 8 hingga 7. Dekat sini kita menawarkan pelbagai variasi of waffle dan juga makanan gourmet yang dibuat khas oleh kita orang. Kita ada pastry which is croissant, daripada roti, toast, roti loaf, muffin, bun burger, muffin semua kita orang buat sendiri. Semuanya bermula bila saya menjadi seorang ibu, kan. Kita nak makanan yang terbaik untuk anak kita lah kan. Bila saya buat kat rumah, saya rasa boleh jual. Saya bermula dengan 100% online. Saya bermula dekat Perak. Husband saya bekerja, saya kat rumah. Jadi saya pun terfikirlah saya buat online dululah. Jadi bila online tu dapat juga sambutan. Saya bermula dengan waffle saja. Lepas tu saya tambah sikit-sikit, tambah air, tambah kopi. Lepas tu suami saya dapat kerja lain, saya pun pindah Sepang. Resepi 100% daripada Google dan YouTube, kan. Based on your reference lah kan. Kita refer banyak benda lah. Lepas tu try and error and then come out with the best result, kan. Apa yang you rasa yang terbaik, itu yang kita cuba. Kat Sepang kita dah nak masuk tahun ketiga dah. Tahun pertama dekat Sepang ni kita orang masuk pastry kan. So time tu Cromboloni hits. So orang datang sini memang try pastry lah. Cromboloni, croissant, dan kita ada croffle. Croffle kat sini pun kita buat dia punya dough dan kita masak fresh. Tahun kedua kita masuk menu makanan which is di antaranya macam menu fast food. You must try sausage muffin. Bukan McMuffin tau, sausage Crofe punya muffin. Sebab kita buat memang dari sendiri dan rasa dia I can say kita engineer dia sampai umur sama. Okey, sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita menyediakan kita punya pistachio cream untuk Cromboloni pistachio tu. Okey, so saya ada kat sini lebih kurang dalam 7 telur kuning, gula dengan tepung jagung. Apa yang kita buat is masukkan gula ni dalam telur kuning ni. Lepas tu sekali kita kacau dia sampai dia pucat lah warna telur ni kan. Gula tu dah sebati. Masukkan tepung jagung kan. Tepung jagung ni nanti dia kasi likat lah krim tu. Tidak krim dia cair kan. Okay, ni susu yang kita dalam 500 gram susu. Saya akan kita panggil temper lah telur kuning tadi. Susu yang kita dah panaskan sikit. Dia lebih kurang suhu dia dalam 70 degree macam tu. So kita akan masukkan dia sikit demi sikit. Dia kalau kita masukkan semua terus, nanti telur kuning tu jadi dia berketul. Kita kacau dia sampai dia sebati. Lepas tu kita letak balik dekat dalam dekat atas api. Okay, sambil tu kita letak saya letak vanilla extract lah.
Maksudnya vanilla yang original tapi dia extract kan. Dia ada dua kan, satu vanilla essence kan. Vanilla essence tu tak dipakai, dia wangi sangat. So ni kita kena kacau dia sampai dia tebal. Lepas tu kita biar dia mendidih kejap. Lepas tu kita akan chillkan dia, sejukkan dia. Okey, dah lebih kurang macam tu, dah berkilat. Top api. Kat sini saya akan masukkan sikit butter lah. Butter saya pakai yang unsalted. Yang unsalted. Apa-apa butter pun boleh, tak kisah. Kacau sampai dia sebati lah kan, butter tu cair. Saya suka letak garam sikit bagi dia rasa krim tu naik lah. Saya akan masukkan pistachio paste tu. Pistachio ni kita grind daripada kacang pistachio sampai dia jadi macam ni lah. Kita pakai food processor kan. Saya masukkan lebih kurang dalam 70 gram sorry. Saya immersekan dia bagi dia lagi smooth. Okey, lebih kurang dah tu. So lepas ni saya akan sejukkan dia kan. So saya akan buat macam ni. Spread dia sebab kita nak dia cepat sejuk. Okey, saya akan balut dia guna plastic wrap, tak nak bagi dia freezer burn. Tekan sikit. Saya akan masuk dalam freezer. Okey, sekarang saya nak tunjukkan macam mana kita buat kentang goreng. Okey. So kita guna kentang jenis russet. So kita peel lah. Basically kita peel. Kita masukkan kentang macam ni. Okey. Lepas tu kita potong dia. So kita punya sizing dia tak silap saya dalam 12mm kot macam tu kan. Dia punya tebal ni. So kita akan select. Contohnya kita yang ni kita tak pakai. Kita hanya pakai yang gemuk-gemuk je. So apa yang sebab dia tak sesuai lah kan. Kita bagi yang macam ni tak sesuai lah. Kentang ni kita akan masak dia, kita panggil dia kita masak dia lebih kurang 3 kali lah. Triple cook fries. Untuk dapatkan result dia yang crunchy luar tapi dalam tu lembut. Okay, so kita dah basuh dia. Okay, make sure kita basuh sampai air dia jadi bersih lah, jadi jernih. Saya akan buat proses blanching lah. Ini yang proses masak yang pertama. So saya akan rebus. Rebus dalam sampai kentang tu lembut, empuk sikit. Ini yang kita dah tadi kita dah rebus. Lepas tu kita dah rebus, kita drainkan dia. Lepas tu kita goreng sekali. Okey, lepas kita dah goreng tu, kita sejukkan dia. Lepas tu kita masuk dalam freezer. Sekarang dia dah dekat nak perang kemasan kan. So ini dia dah ready lah. Letak api. Okey. Saya suka garnish sikit black pepper bagi dia ada flavor. Garam tak payah sebab tadi waktu saya rebus tadi dah letak garam dengan gula kan. So dia dah ada flavor dah lah. Dia luar dia rangut tapi dalam dia lembut lah. Sebab itulah dia masak dia 3 kali tu.
Saya tak adalah berharap apa-apa sangat, tapi cuma yalah, kita cari rezeki untuk mencukupkan kan. Untuk sekadar rezeki tu berkatlah kan untuk saya dan anak-anak saya yang ramai itu. Jadi insya-Allah harapan saya senang je supaya kita dapat rezeki yang cukupi. Itu je. Dekat Sepang ni memang banyak lagi yang tak kenal lagi kita orang. Kita baru je 3 tahun, tak lama lagi. Tapi insya-Allah kalau you all datang sini, kita straightforward. You all cakap dengan owner, orang cakap dengan tukang masak dia juga. Apa-apa yang tak puas hati, you can refer us back. Mesti datang lah. Kita orang fit to your satisfaction.